Tapi dengan adanya Ramadan dan jaminan Nabi SAW bahawa Ramadan itu boleh melepaskan kita daripada neraka, maka minta keselamatan daripada Allah supaya kita sejahtera dalam Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan sejahtera tadi, ibadat yang kita buat hanya dia tak mati dalam Ramadan, dia tak tamat dalam Ramadan. Kita dapat terus buat benda yang sama sampai akhir hayat kita. Sejahtera. Yang keempat, wal Islam. Nabi minta mudah-mudahan dalam keadaan Islam kita itu semakin kuat, semakin sayang kita kepada Islam. Bukankah Allah Ta'ala sebut bahawa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam? Inna dina indallahil Islam. Dan Allah Ta'ala redha Islam sebagai agama. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan ku redha untuk kamu Islam sebagai pegangan, way of life, panduan kehidupan. Orang Islam saja yang akan ambil berat tentang puasa. Orang Islam saja yang akan jaga kesucian Ramadan. Ramadan ni terlalu suci untuk kita noda dia dengan nafsu. Ramadan ni terlalu suci untuk kita endahkan dia. Tak boleh. Tapi belum tentu semua orang boleh buat. Sebab tu kita minta agak Allah. Dan yang kelima, Nabi sebut wat taufiq. Hak ni kuliah saya, insya-Allah awal-awal benda ni kita akan ingatkan diri saya dan kita. Taufik ni benda kita kena minta selalu ke Allah. Sebab apa? Sebab taufik itu adalah izin Allah untuk kita melaksanakan sesuatu ibadat. Hari ni kita sampai lagi kat surau ni bukan sebab kita hebat, tapi disebabkan Allah itu yang memberi jalan, menunjukkan kita, memilih kita untuk berada di sini. Allah tengok pada kita, dia ni bila masa pun dia cuba untuk nak jaga jemaah, maka aku akan bersama dengan dia, aku akan izinkan dia untuk terus berjemaah. Hari ni kita baca Quran bukan kerana kita hebat, tapi kerana Allah izin. Taufik. Ayah, Nabi minta taufik ke Allah, ya. Saudaraku, Nabi minta izin kepada Allah untuk terus diberikan kebenaran buat ibadat. Sedangkan kalau Nabi tak minta pun takkan Allah tak bagi. 5 benda ni sebenarnya Nabi SAW tak perlu minta pun. Nabi nak minta salamah, sejahtera, apa lagi? Memang Nabi dah disejahterakan oleh Allah. Bahkan siap dimaksumkan lagi, dilindung daripada perkara-perkara dosa. Nabi SAW, kenapa Nabi nak kena minta iman ke Allah? Sedangkan Nabi lah yang mengajak kita bagaimana untuk beriman. Kenapa Nabi nak sebut Islam, sedangkan Islam itu datang melalui apa yang dibawa oleh Nabi SAW? Nabi nak tunjuk bahawa atas nama manusia kita tak boleh putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi sendiri minta benda tu, maka kita hendaklah lebih hebat daripada tu. Kita ada seminggu lagi, ayah baca, belum tidur baca, bangkit tidur baca. Kalau boleh lebih cantik, baca lepas kita buat ibadat, lepas solat, lepas baca Quran. Selit sama dengan doa-doa yang lain. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini semua doa-doa yang baik. Doa ini diamalkan oleh Nabi SAW, diamalkan oleh para sahabat. Ini 3 doa yang membawa kepada betapa kita bersungguh nak minta ke Allah, kita nak jadi sebahagian daripada orang yang menghidupkan Ramadan. Mudah-mudahan kita tak tahu apa jadi Ramadan yang lepas no. Allah ampun tak dosa kita, Allah bebas tak kita pada neraka ni, wallahu alam. Tapi kena ingat, Jibril AS telah pun mendoakan kepada mereka yang berjaya hidup sehingga akhir Ramadan, tapi Ramadan tak menghilangkan, tak menanggalkan dosa dia. Macam mana Ramadan keluar, macam itulah dosa dia seperti mana sebelum Ramadan. Celakalah dia. So kita tak tahu apa jadi Ramadan sebelum ni. Kita harap Allah Ta'ala terima. Dan kali ni kita nak masuk Ramadan dengan betul-betul persediaan. Betul-betul. Sebab kita harap kalau inilah Ramadan yang diizinkan oleh Allah untuk kita menjadi tetamu dalamnya,
maka kita nak buat Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk diri kita. Demi apa? Demi survival kita, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ketenangan di barzah, dan untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki yang tidak ada penghujungnya di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah